Setiap kali musim raya korban, memang banyak kes yang akan berlaku gout. Banyak orang akan PM saya. So, saya nak share ada 3 benda yang anda boleh amal untuk bantu elak daripada gout. Dan kalau kena gout, bantu untuk dia punya sakit tu tak adalah kena teruk macam biasa. Pertama, boleh amal alfalfa sebab dibantu untuk mengalkalikan ataupun merendahkan tahap acid uric. Dan kalau dah jadi crystallize, dia boleh bantu pecahkan kristal tu sedikit demi sedikit. Dan juga untuk detox lah purin-purin yang kita makan yang menyebabkan jadinya gout tu. Yang kedua, B-complex dibantu untuk metabolize bakar acid uric yang berlebihan dan dalam masa yang sama dia akan bertindak sebagai painkiller semula jadi. Kita akan rasa relax, anti-stress, kita rasa tenang dan bolehlah fokus dengan kerja-kerja kita. Dan yang ketiga, anda cuba omega 3. Omega 3 ni bantu untuk sebagai anti radang, anti bengkak, dibantu untuk sihatkan sendi. Dan kalau pengalaman saya sampai ambil ni, biasa kalau dah kena gout, bila kena tu dia tak kena maksimum. Sakit dia tu dia akan macam bertahan. So sangat baguslah 3 produk ni. So nak dapatkan dia, simple saja. Komen dekat bawah gout ataupun you boleh dapatkan daripada semua tim Ultimate Vitamin yang sharekan video ni.